Okey. Ni, kau rasa parti-parti kau tu boleh menang ke? Sepatutnya engkau buat live, engkau mengangkat nama PAS. Dalam masa yang sama, engkau yakinkan orang Melayu untuk keluar mengundi lah, bodoh. Bukannya kau beruk dan monyetkan orang. Pergi buat kajian peratusan PRU ke-15. Merosot tak merosot undi orang Melayu. Itu yang paling penting. Bukannya kata kau orang beruk dengan monyet. Itulah masalahnya kalau orang yang suka masuk campur hal peribadi orang lain. Inilah masalah dia. Orang nak berpolitik, engkau nak berpolitik, tapi engkau masalah peribadi orang bukan masuk campur. Sampai berlaku pergaduhan. Itu perkara yang memalukan. Melayu apa korang ni? Janganlah kata macam tu. Saya terasa, abang terasa, semua terasa yang mana tak ada dalam parti ni. Ya? Jadi itulah abang. Apapun kata-kata tu kena jagalah. Ya, jangan merendah-rendahkan orang. Betul abang Usop. Rendah-rendahkan orang. Macam engkau tu hebat sangat. Oh, boleh naik ahli parlimen dalam live kau. Oh, kau dah hebat lah. Kita orang ada mantan set poll kepada Perdana Menteri ke-7 lah dalam live ni. Ni Tuan Abu Bakar Yahya ni. Kita orang tak benar pun nak riak, nak bangga. Engkau baru dapat salam dengan menteri, buat naik live buat naik MP dalam live kau. Engkau lah paling terhebat. Jadi itu. Alright. Okey, terbaik daripada Abang Rizal lah. Saya sebenarnya malas nak ulas banyak-banyak pasal Abah Aspirasi ni. Kalau kita kenal dia pun dulu dengan Anwar Ibrahim, dia lompat sana lompat sini. Kalau nak cerita lah, malas lah nak cerita lah. Tetapi sebenarnya orang-orang macam inilah yang merosakkan imej pembangkang. Bagaimana kamu kata kamu adalah ahli PAS ataupun penyokong PAS, tetapi kamu tak jaga tutur kata kamu. Bila kamu melabelkan yang atas pagar itu beruk ke monyet ke, adakah kamu tahu komposisi yang menyumbang kepada peti undi 60% adalah yang tidak berparti? Ini kebodohan yang ada sesetengah lah, sesetengah. Dan ini juga harus sebab itu saya pesan kepada kepimpinan PAS juga. Tahu dalam PAS panggil orang babi hutan, bapak hutan, itu tak betul. Ini merosakkan imej parti. Sama juga kalau Abah Aspirasi tu panggil orang atas pagar itu beruk monyet. Mana akhlak dia? Adakah dia nak tunjuk kepada viewer yang bahawasanya orang PAS ini tidak berakhlak? Ini tak betul sebenarnya. Sebenarnya benda ini harus diberi teguran, terutama sekali pemimpin PAS perlu tegur orang macam ni. Orang macam inilah boleh merosakkan imej PAS itu sendiri. Apatah lagi imej Perikatan Nasional yang kita nak berdepan dalam PRU 16 nanti. Tak apa, saya bagi laluan kepada Suara Bangsa. Okey, dah habis lah. Okey, tapi Fiz stay dulu. Abang nak jawab secara general dulu, nanti abang spesifik. Stay